Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahimah, wartawan cilik Serimau Channel anda pada hari ini. Hari ini berlangsungnya watikah pelantikan pemimpin cilik SK Diramas 2 bagi tahun 2026. Satu majlis yang penuh bermakna bagi barisan pemimpin cilik SK Diramas 2 untuk memikul tanggungjawab sepanjang tahun ini. Mari sama-sama kita saksikan. Sebarang negara tidak berasal bulu mata, bukan budak sebarang budak mata pemimpin negara. Baiklah, bersama saya Ahmad Nur Iman bin Fauzi, Ketua Pengawas Sekolah SK Diramas 2. Baiklah Iman, apakah perasaan Iman setelah dilantik sebagai Ketua Pengawas Sekolah? Saya amat berbesar hati kerana dapat menjalankan tugas ini. Iman, apakah harapan anda untuk pemimpin cilik SK Diramas 2? Saya harap semua pemimpin cilik sekolah ini dapat menjalankan tugas bersama-sama dan memajukan sekolah ini. Terima kasih saudari Iman atas kesudian anda bersama kita pada hari ini. Dengan ini diharapkan semua pemimpin sekolah akan menjadi contoh dan inspirasi kepada semua warga sekolah. Itu sahaja dari saya. Jangan lupa like, subscribe and share. Bye-bye.